abang bekerja sebagai apa? Saya freelance bang. Freelance 37 37. Macam mana kerja freelance umur 37? Okay semua Alhamdulillah setakat ni okey. So kita dah baca ya abang nak test abang punya partner. Tapi before kita nak pergi tu, kita nak tahu dulu psikologi di sebalik hubungan abang ni. Abang kenal tu dekat mana? Boleh cerita sikit tak? Okey, manakala umur saya pun dah 37 tahun. Orang kata nak keluar cari awet semua dah macam segan lah kan. Biasa duduk kat rumah je, duduk main dating app. Saya kenal dia melalui dating app. Tapi abang tahu kan dekat statistik kat Malaysia kalau main dating app ni banyak orang nak main je. Curang. Oh ya ke? Saya pun tak tahu juga. Okay. Jadi hubungan abang Sebelum tu umur dia, kita tengok di app, umur dia muda. So macam mana abang boleh bercinta dengan umur orang yang lebih muda, faham tak? Sebab umur abang 37, umur dia berapa? Umur dia 29. 29 tahun. 29 tahun. 8, 7. Apa 7 tahun juga Oh, tahu juga. So far macam mana hubungan abang dengan dia? So far Alhamdulillah okey. Tapi sejak ni sejak dia orang kata apa, dia minat modeling. Sebelum ni saya macam berat juga, tapi dia duk minta juga kan. Tak apalah saya bagilah. Dia kata sebelum kahwin, lepas kahwin I stop kata dia. Okay, cakap pasal kahwin. So abang pernah borak dengan dia pasal abang serius nak kahwin dengan dia apa semua? Pernah tak macam berborak sikit? Pernah? Feedback dia? Feedback dia nanti dulu. Pada umur dah 29. Ya tu. Betul. By the way, abang dah ready belum? Apa yang kita nak buat ni bang? Abang dah tahu IBG TV, kita akan test pasangan apa semua kan. So berkemungkinan dia akan fail, berkemungkinan dia akan tak fail. So abang dah ready belum? Impact tu akan datang. Saya dah ready ya. Abang rasa dia akan curang tak? Saya pun tak berani nak cakap kan. Tapi rasa tak sedap hati tu macam selalu jugalah kan. Dia tak pernah kata curang abang Tak benar lah. Pernah jumpa dengan Fayal dia? Macam parent dia saya selalu nak jumpa. Even hari tu parent dia datang sini pun nak jumpa, tapi dia tak bagi. Nak balik kampung lagi dia tak bagi. Macam saya nak kahwin, saya ni orang kata bersungguh-sungguh lah kan. Tapi kalau tengok side dia tu, dia macam tak bersungguh-sungguh. Dia macam ala kadar je. Mungkin sebab umur abang dah makin tua, umur dia still lagi dalam waktu yang dia sepatutnya. Ada setengah orang fikir macam tu lah. Abang rasa macam mana? Sebab apa? Yang tu saya tak pasti pula. Tapi banyak je saya tengok kawan-kawan saya pun yang perempuan lebih tua, kadang-kadang lelaki muda. Tak apa, lelaki jauh beza umur 10 tahun, 15 tahun, tapi okey je. So abang rasa dia tak serius tak? Nampak lah dulu serius, tapi sejak dia masuk modeling ni nampak macam dia elak-elak macam tu kan. Abang bagi dia duit tak? Bagi duit, orang bagi kat dia. Sepatutnya bukan tugas abang. Betul lah. Sayang. Kan sebab abang bagi dia duit and then buatkan dia rasa macam tak sungguh sangat dengan abang. Sebab dia selesa zone. Mungkin juga kan. Dia dengan abang tu harian macam mana? Maksud saya macam selalu gaduh ke, ataupun jarang gaduh, dia manja lebih ke? Dia nak kata gaduh tu jarang, sebab dia jenis manja. Dia manja satu, lepas tu dia jenis friendly. Okay, kita boleh buat. Jadi kita akan keluarkan kontrak untuk abang. So which is kat situ kita akan ada agreement lah. Apa benda yang abang tak boleh buat, apa benda yang abang boleh buat, supaya keselamatan dijaga antara kita dan juga abang dan juga dia. And abang betul nak buat? Serius? Betul nak buat? Positif, negatif abang kena terima. Okay, kalau macam tu kita tanpa meninggalkan masa, cuma kita akan fikirkan plan dulu abang. Bagi kita masa dulu bang, 3-4 hari ni. Mungkin ada beberapa benda yang kita perlukan daripada abang, informasi kita orang akan ambil daripada abang, and after that kita akan restructure apa plan kita nak buat. Kita abang restructure guys. Tak apa-apa guys, jangan lupa pergi ke bgtv.my and kita akan teruskan misi hari ini. Ciao. So guys, sekarang ni kita nak shoot dekat area sini lah. Kalau korang tengok, ini rumah Usam dah berapa lama dah dekat pokok Ampera Masa, kita orang pun tak tahu kan. So kita plan memang kita nak shoot kat sini. Sampai adik pun tak nak manggut kat sana, nampak buah guys. Makan lah, makan dalam. Pelik. So sini sekarang ni Luffy, kau paling penting watak kau sekarang ni. Kau kena flex, kau kena action, kau kena menunjuk kan, kau tu masyuk lah. Ini antara first time kau akan berlakon macam ni. First time. InsyaAllah boleh. Kau yakin tak kau boleh buat tu? Menggatal boleh. Boleh. See you. Boleh lah. Tapi basically memang kau as a someone yang ada, orang kata apa, founder product lah. Which is kita punya clothing brand baru, and then kita just nak attach dengan dia. Kita nak tengok dia macam mana, sebab abang ni pun bagi tahu kita yang dia model kan. Jadi inilah kita punya idea. Dia part time part time model. So macam abang, apa abang rasa sekarang sebelum kita nak start kita punya first mission? First mission start tu rasa macam debat-debat juga. Tapi itulah, kita tengok dulu apa yang berlaku kan. Abang rasa dia curang? Abang jujur, abang rasa dia curang? Berdasarkan hati abang, Rasa dia macam terdetik tu ada macam something jugalah. Tapi tak tahu sejauh mana kan. Tu yang nak terjah tengok sendiri kan. Dari dasar apa abang rasa dia curang? Sebab tu saya macam penampilan kita punya decoy ke,
Okay, penampilan tu satu. Lepas tu tengok dia pun macam cara layan kita pun macam lain lah. Macam biasa kalau kita WhatsApp dia laju je dia balas apa kan. Ni macam take time juga nak balas. Balas pun macam lebih kurang. Macam mana kalau anda kata dia sebenarnya tak curang pun, tapi itu adalah orang kata apa, public relationship between bila kita dekat outdoor untuk beli. Saya rasa hari ni kita tak banyak sangat. Mungkin kalau hari ni tiba-tiba dia curang, maknanya laju sangat lah kot. Tengoklah kita tak tahu. Sebab kita nak tahu apa feedback dia dulu. Kenapa kita orang pilih tempat ni? Sebab kita nak ambil konsep terbiar. Terbiar. Tapi kau jangan ludah mata kata, Rik. Jangan ludah mata kata. Bahaya. Bentan mulut kau. Jangan. Apa-apa guys, pastikan korang stay tune. Jom, tengok dalam dulu. Oh, okay. Jom. Macam mana kau makan situ? Ni bijak lah kaya. Ais flow. Ini art. Ni art berat ni. Tak, tapi kenapa kau rasa dekat sini dia tak jadi? Apa rasa ni semua dah suar. Pemaju tadi. Pemaju dapat duit W20, lepas tu gerak. Tak banyak modal ni. Kau ada duit. Jangan ambil bodoh, Jangan ambil bodoh. Jangan ambil bodoh. Tak payah. Okey, kita tengok Google ke, kita buat paranormal. Oh tak. Cuba teka, kat sini apa? Store. Awak kecil ha? Store ke? Takkan toilet bang. And korang boleh nampak kat sini. Kalau ada rumah ni siap apa, saya memang cantik gila sebenarnya pemandangan dia. Dia di luar ada. You baik yo. Sangat macam dia. So dekat sini lah kita akan shoot lagi bang. Semua kita tak tahu. So ini pun last minute kita datang sini sebab kita tak survey lagi. Betul. Kita satu lagi, Rik. Kita akan ada pembantu kau, Luffy. Pembantu. Ada fotografer dan juga Bob. Bob sini, Bob. Bob ni pula dia akan handle dari segi macam Crew shooting crew shooting, betul. Dia akan bagi tahu lah perempuan tu nak macam mana. Kerja kau just kau kena tawan dia je. Okay. Yang lain pasal kamera ke apa tu semua Bob punya kerja. Boleh elok je. Jatuh. Ya tu, kau tak nak insurans, Rik. So guys, kita tunggu, kita nak set up dulu. So seperti mana Anis cakap tadi, Bob akan ada dengan kita. Siapa lagi seorang? Apik kan? Jan. Apik. Dan 2 orang, 3 orang kan? 2 orang. Kira 3 orang. Luffy, Bob, Apik. Okay, 3 orang. So guys, kita stay tune and jom kita tengok adakah abang ni punya makul akan curang. Okay guys, kita nak kena cari rumah mana kita nak duduk. Kau pilih ni, kau nak rumah mana ni? Free of charge. Murah. Tapi ni selalu dekat sebab rumah dia kat sana. Rumah ni takut bodoh, Rik. Dia macam, ya dia berjata bodoh sangat. Wah, dah bodoh. Tak boleh. Rumah tak boleh. Tak boleh. Keras. Mac Juju. Ini ada tulisan Arab. Dia ada tulisan Allah. Jadi kita ambil rumah ni. Ni okey. Tak dengar awak sebab dia orang kat rumah. Patut kita buat office kat sini je. Tak payah pula. Ini Allah. Ini apa? Satanik. Orang buat ritual kau masuk. Ni rumah orang ritual. Betul, Rik? Entahlah. Ni buat Mac Juju. Tapi kita tak ada rumah. Kita di sini lah. Oh, Tak masuk dalam. Kalau betul wajib tu je. semoga Allah lindung dah. Mana okey. Bersih. Oh, ini lagi better. Betul. Okay. So kita akan duduk sini. Cuma kita nak tengok dia lagi menerusi digital saja. Lepas tu kita buat spray lah. BTV was here. Okay guys, so ini adalah tempat penempatan kita yang akan berlaku sekejap lagi. Dah, kita jumpa next. Satu lagi guys. Sebab tak itu rumah Haji Pasukin Nurliza. Warna putih. Mana? Betul. Oh. So basically kita orang nak rumah macam tu juga. So korang kena subscribe BTV dalam buat. Kita rumah apa buat? Kita nak shoot. Dah pelah. Jadi share kurang cantik. Tapi kita perlukan konsep ni sekarang. Oh, ini ya. Agak usang. Tapi kita perlukan colour yang macam ni lah. Okay. Tapi you boleh shoot. Apa? Hi Farah. Hi, welcome. Dia baru sampai. Nampak cantik in real life. So I will feel you Farah. So you nampak cantik in real life. Okay, so hari ni like kita dah review awal hari tu. So kita ada shooting untuk my brand. So I baru keluarkan design baru nak tunjuk kat you. So kita ada dua actually, tapi hari ni you akan pakai yang ni lah, yang design yang hitam. Yes. You dah tak naik apa? Naik Grab je. Naik Grab. Okay, so tak apa. So hari ni kita punya crew ni Bob, kita ada Khalid, kita ada Apit. So diorang akan guide you lah hari ni. Okay, so tukar baju dulu. Oh, tukar baju kat mana? Tukar baju. Hai. Petronas. Kira kita tu. Petronas. Okay So sorry tau, tempat ni panas sikit. Air pun dah berpeluh. Okay, jom kita pergi Petronas lah. So korang okay Alright. Saya tak nak pergi bang. Tak ada apa. Ni baru nak tukar bang. Kalau dia tukar kat sini pelik lah. Tak ada tempat. Boleh kan tiba-tiba dia cakap tak apa, I boleh tukar kat sini. Itu dah fail lah. Dah fail lah. Dia akan naik kereta lagi. Camera kita dah set lah ya. Ni
Sorry tau, kita orang punya tempat syuting ni panas sikit. So you okay Okey je. Okay je. Okey je. Sebab I pun dah berpeluh. Oh. Dia lama ke buat syuting ni? Dah lama ke buat yang modern? I actually I try je nak join tu local brand punya scene kan. I ada join business dengan bapak I semua. Sebab sekarang kan local brand kan tengah top kan. So why not I try. Kira orang loaded ni. Bapak kau kaya. Ini pakai rumah bapak ni. Bakal dia bapa nak try away orang tu. Sabar, tu likul kita. Aku tu likul tak apa. Tu orang kita, tak apa. Orang kita. Kita memang betul pun. Tak betul pun. Apa yang dia cakap tu tak apa. Farah Nabila. Dia dapat 2 adik. Ini nombor 2. Yang you pegang tu is my new design lah. So you Farah. Nama penuh? Farah Nabila. Farah Nabila. Wow. You ada berapa adik? 4. 4. You nombor 2. Okay. Saya nombor 2 juga. Kita match. Boleh match lah. Kita pergi Petronas dulu untuk tukar baju. Dan you nak air apa tak? You suka air apa? Manis-manis. I tak suka manis eh? I tak suka manis eh? Dia kata boleh kot orang. Dia cakap boleh. Apa benda lah. Tak lah, tak ada. Saya rasa gurau tu. Gurau. Awal lagi ni. Tapi kalau aku jadi brother aku dah goyang tu. Aku baru nak aku pun nak sedar hati dia. Kau dia goyang tu. Okay. So kita dah sampai. Okay, so you pergi tukar dulu lah baju. I cari parking dulu. Boleh? Oh. Okay, take care. I cari parking dulu tau. Nanti you find me inside ataupun dalam kereta. Alright, let's go. Kenapa diam pula? Apa dia buat lagi kita tu diam? Tak, kita pun tak tahu ni. Sebab rasa connection lost ke? Connection okey? Tak apa. Kita cuba bukan lagi. Buat apa sih? Mustahil tak ada lain. Tapi abang jangan risau. Kita akan pastikan benda ni kita jaga. Cuma ni kita tak tahu apa yang ada dalam kereta. Mungkin dalam kamera dia dalam kereta kan? Kamera kita dalam kereta, apa kita boleh tengok nanti. Memanglah kau lupa ke? Dia tukar baju lah. Kita mana lebih PO. Dia tukar baju. Itu sini. Tu. Okay. Risau ni berdebak-debak. Tak ada apa. Tengah tukar baju ni. Dah siap dah. Wow, my baju looks nice on you. So I pilih model yang betul lah rasa. Okay, let's go. So how you feeling today? You ada mood tak untuk shooting? Jumpa you ada. Lepas jumpa ada mood. Okay, so baguslah kalau macam tu. Senang kerja. So dah lama dah buat modeling? Lama dah. So sekarang memang banyak buat freelance lah. So selain modeling you ada buat apa? Oh ya, dia berlakon-berlakon lah. Okay, so nanti you boleh share kat I apa drama you nak tengok. I nak judge you boleh? Banyak? Kamera 1 dah. Wow. So apa you rasa location kita orang ni okey ke? Okay je kan. I tahu you boleh buat. Unik kan? Betul. That's why I pilih tempat ni. You pun unik juga. So I belikan you air lemon tea. Minum tak lemon tea? Minum Alright. Nanti I beli boleh minum. Okay, good. So nanti you jangan risau, my crew nanti akan tolong you. Alright. Okay, let's go. Oh well, look at you. Nice gila. Alright, settle. Alright, crew okay. So Farah dah ready. Perfect kan? Okay. Color nice dengan baju. Yes. So kita pilih model yang betul. Okay, so kita boleh start terus lah crew, okay semua? So hari ni kita ada vlog. So ni nanti akan masuk dalam kita punya IG lah, IG brand untuk vlog. Okay semua. Okay Farad, you good? Ni bang, hidak kami. You part angle, you got shot.
picture. So you nak air apa? Ada air apa? You nak air apa? Okay. So scene pertama jadi guys. So guys, korang boleh isap rokok dulu ke apa ke? Okay, kita bagi Farah break jam. In air. Okay, so korang break lah dulu Alright. Lighting semua. Nama? Okay, so tu kita dah set one. So yes, mashallah. So how you feeling? Okay. Ya, okay. Okay. So you duduk mana You duduk mana? PJ. Oh PJ ya. You dah bagi tahu So you datang sini naik Grab I rasa I boleh je hantar you balik. Ya. Yeah. Why not? Kenapa you rasa? Kenapa? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Okay. Dan mana tahu I rasa macam ada kerja. Tak apa, kita tengok dulu, nanti I tanya diorang dulu. Okay, okay. So you ada boyfriend ni? Tak ada, dah lama dah. Dah lama dah tak ada boyfriend? 3 tahun dah. 3 tahun dah. What happened? Tak ada, dah lama dah. Dah lama dah tak ada boyfriend. 3 tahun. Oh lah, Honda. Boleh tahu ke what happened? Dah, sure. Ya. Pada curang. First dia kata daripada I nampak lah daripada Tinder. Tinder. Oh no. Dia curang. Ya. Kenapa dia curang dengan orang yang cantik macam you? Dia curang. Ya. Oh, dia kata abang curang. Cantik macam you. Apa lagi tak cukup kan? So dia main Tinder. I don't know. Apa lagi tak cukup kan? So dia main Tinder. Yup. Okay, macam what happened? Lepas tu saya maafkan je lah kan. Maafkan. And then masa tu dia cakap dia nak keluar. Lepas tu I pun rasa macam masa pelik lah kan. Tiba dengan dia jarang pakai perfume tapi tiba pakai Oh ya ke? Oh so dengan you dia tak pakai perfume? Why? Dia dah tak ngorak you lah maksudnya. Ya. Okay, Saya ni. Lepas tu perfume dia macam terlalu apa macam menggoda. Oh, purposely lah dia pakai tu untuk menggoda lah sebenarnya. Lepas tu panggil dia pelik. Lepas tu password dia tukar-tukar. Password dia tukar. Selalunya you tahulah password dia kan. Dia kantor Tinder tu. Mhm. Lepas tu dia tukar. Oh no. Dan nak lagi tukar. Teruk juga boyfriend you kan? Ya, lepas tu dia keluar. Lepas tu dia minta cakap dengan I nak keluar. Kita orang memang ada share di fashion macam tahu tak yang apps yang 390. Oh, Live 360. Ya, tahu. Lepas tu dia lupa nak off. Sekarang ni tu dia macam dia tiba-tiba off. Sepelik lah. Selalunya tak adalah nak off. Yelah, so So, dia- nampak lah dia buat something. So Yalah. dia tak tahu kita ada letak flag tu ada kereta dia. Oh, ya ke? So kita So, kantor ya? daripada situ. So macam asal pergi hotel dia. Kebetulan sangat I sampai dia keluar dengan perempuan ni. Oh, that's right lah. Kita orang break. Lama jugalah. I nak Curang main Tinder. Abang dia dating rasa. Ke dia saya lelaki mana ni tu? Dia sebelum abang dia dengan siapa? sekali nak keluar. Tu abang pun tak tahu lah. Tapi ni dia buat cerita. Dia cakap abang nak buat Yang orang sendiri lah tiba dengan dia jarang pakai perfume tapi tiba pakai. Oh, sebenarnya dia tak pakai perfume. perfume. Why? Dia dah tak ngorak you. Apa kena guna perfume macam? Apa benda aku hari-hari pakai perfume keluar dengan dia. Dia lelaki mana dia cakap? Tak tahu. 3 tahun lepas. 3 tahun dia dah single. Oh maksudnya 3 tahun sekarang single. So maksudnya 3 tahun lepas dia break. 3 tahun dia cakap dia single. Abang ni betul. Abang couple dengan dia tak ni sebenarnya? Abang couple dengan dia? Tahulah pasal dia. Tu yang mana sangat korang abang ni. Apa benda perfume tak pakai. Terus dia jawab boyfriend ni kan. Lepas tu dia keluar. Oh ni betul dia bagi ni. So dia tak coba dengan I. Kau sebab tahu? Kita orang memang ada share di fashion. Tahu tak yang Apa pernah share location dengan dia? Oh, Live 360. Tahu. Dia buka habis. dia tak tahu kita ada letak flag tu ada kereta dia. Oh, ya ke? Lepas tu kita So, kata datang, ya? lepas tu macam Apa perempuan ni aku jaga dia selama ni. So maknanya abang rasa dia cakap pasal siapa? Pasal abang ke pasal orang lain? Abang rasa tak tahu mungkin sebelum abang kot. Tapi dengan abang jaga dia. Apa benda lah perempuan ni. So maksudnya you single, I single, why not kita mingle? Kenapa tak kita maksudnya I ada chance lah. You rasa I ada chance tak? ada after 3 years ni I pun dah You dah move on lah. Move on lah 3 tahun kan. Kalau I pun vibrate sedih lama. betul. Betul tak? Why not we choose to be happy. So I rasa you, kalau you dengan I, you happy kot. Ya ke? I think so. Ada apa-apa? You dapat apa? I rasa you akan dapat apa yang you nak. Ya. Apa yang you nak? Biasanya kalau yang ada banyak-banyak macam berduit lah contoh kan. I pun ramai suka. ramai perempuan suka, tapi I boleh choose apa yang I nak suka. Betul tak? Betul tak? Dia buat cerita lah dia. Kau rasa dia buat cerita ni sebab dia nak approach dengan Depoy. I harap bisnes ni
boleh berjalan dengan lancar. And bila bisnes ni dah berjalan dengan lancar, and waktu tu you ada dengan I, mungkin kita boleh buat something yang fancy ke kan. Boleh pergi vacay ke sana kemari, betul tak? Kan, seronok kan? Excited, you dah rasa excited. Yeah, so you single, I single, I rasa kita ada chance. Okay, tak apa, kita fokus kita punya shooting dulu. Alright, baik. Okay, benda manjanya, abang nak kita jujur lah. Kalau abang tanya saya personal, ni dah fail. Saya pun sama bang. Dia dah teruk ni. Dah teruk. Ni tak perlu buat lagi dah sebenarnya lah. Ya, saya pun kira tak expect benda ni kan. Lama ni saya percaya kat dia. Tak tahulah kalau belakang saya dia buat macam ni kan. Seronok kan. Nampak gaya yang dia buat ni. Excited. Dia rasa. Memang nampak. Abang check phone dia. Awak tak perlu check pun dia. Memang dia ada password. Memang abang tak subscribe. Dia check for abang. Abang dia check. Mundur saya likur pisang. Aku rasa boleh stop aku. Boleh stop lah. Kita kena respect kepada dia. So nanti punya payment tu I transfer lah kat you. Okay? Ke ada cara lain untuk bayar? Boleh bayar cara lain juga ke? Cara lain Cara lain pun boleh. Okey je. Tu sebenarnya aku nak setia dengan lelaki aku. Ini adalah yang pertama terjadi. Finally, ini adalah saat-saat yang kita nanti kawan. Lama dah tengok apa macam ni. Sekejap je. Tak cakap. Direct je. Direct je. Boleh direct Okay, so you pernah sex ke dengan your partner sebelum ni? Takkan ni belum lagi abang jagalah dia. Untuk kahwin. Memang target nak buat bini kan. So kalau macam I ajak you untuk buat. Bang. Okay. Farah. Oh fuck, apa jadi shoot? Begin.